So plan kita hari ni, kita nak bawa Toyota Vios GRS Hybrid untuk minum kopi dekat Pantai Remis. Tapi sebelum tu kita nak review secara keseluruhan this particular car. And aku akan tunjuk 4 poin yang paling crucial untuk Vios kali ni. Tapi sebelum tu, aku nak korang tengok apa beza dia yang kau boleh nampak dekat Vios ni daripada Vios yang kau selalu tengok tu. Tak ada beza, tak ada beza. Posting algorithm, social media lain tak tentu. Harmon Automotive Focus. Konten social media lain bercampur. Harmon Automotive Focus. Club Facebook free, non-eksklusif, semua boleh masuk. Harmon Club Otomotif eksklusif. Minat kereta, minat motor, download Harmon. Even boleh buat income padu. Install Harmon dekat dalam iOS and Android. First time Vios masuk dekat Malaysia, dia masuk sebagai the game changer lah. NCP42 daripada tahun 2003 sampai tahun 2007. Dia masuk sebagai B segment masa tu. And masa tu dia tengah didominasi dengan Proton Wira lah. Masa tu dia pakai engine 1NZ FE. Start dari tu pun dia dah jadi Malaysian legacy sebab Vios tu dia define handling and performance untuk Toyota and juga mampu milik lah dekat Malaysia pada masa tu. What do you want? And then 2007 masuklah NCP93. Yang ni kau kenal sebagai Vios Dugong. Inilah generation yang kita mula bagi title lah Dugong. Sebab apa? Sebab dia punya rupa yang membolak-bolak and sampai hari ni pun masih kind of relevant, I would say. Sampailah 2013 dia berubah kepada Vios Keli ataupun orang panggil Vios Jerung. Tapi banyak pada aku dengar Keli lah, dengan title NCP150 daripada tahun 2013 sampailah 2022. And yang Jerung tu sebab facelift tahun 2009 tu lah. Daripada 1NZ FE dia retire, berubah kepada 2NR FE Dual VVTi dengan CVT gearbox untuk better fuel economy. And masa tu kalau kau ingat memang zaman tu semua orang berubah jadi CVT lah. And present time Mini Camry SC100 daripada tahun 2023. This particular generation yang kita tengah tengok ni lah, dimaintain di atas DNGA, Daihatsu New Global Architecture Platform, yang diguna pakai sampailah sekarang untuk most of the model today. Untuk Toyota dia ada modern tech, dia ada fastback look. Dan 4 benda yang aku nak tunjuk kat korang hari ini adalah, satu adalah dia punya cup holder pada bahagian kanan passenger. And then kau boleh letak lah kau punya botol air ke, cup ke, kopi ke, tak kisahlah. Sebab apa? Sebab dekat middle console tak ada any cup holder. Kat sini kosong, kat depan ni pun kosong, kat dalam ni pun kosong. Cuma ada wireless charging. Untuk cup tak ada, which is pelik. Tapi aku tak kata benda tu benda buruk, aku tak kata benda tu benda baik. Dia lebih kepada preference. Sebab kita sebagai orang yang terbiasa letak cup kat sini, rasa janggal lah. Tapi dekat sini pun boleh sahaja. Korang suka yang mana? Vios generasi sekarang dia tak pakai handbrake, especially for this particular model GRS. Dia tak pakai handbrake, dia pakai e-brake, which is kat sini lah. Ni e-brake ni. Tapi masalah dia dekat sini. Aku sendiri adalah orang yang akan pakai auto hold every time. So aku pun nak lah benda ni on all the time. Tapi bila aku tutup je enjin, benda ni dia akan reset balik. Kau kena tekan every time kau masuk kereta, which is benda yang terlalu annoying lah pada aku. Tapi dia make up pula dekat seat ni. Sebab seat ni untuk harga dia macam banyak tau kereta yang aku dah pandu lebih daripada harga kereta ni, which is 110,000 macam tu, 109. Tapi duduk dekat seat ni, dia tampung kau punya torso dengan kau punya belakang ni dengan sangat cun, at least pada aku. Sebab seat ni manual, tapi dia punya keselesaan dengan dia punya refinement dekat kau punya back support tu memang noticeable. Aku notice benda ni. Sebagai orang yang memandu banyak kereta, benda ni agak macam okay, this is a simple thing yang aku cakap susah nak measure, tapi it's there. And benda yang keempat yang aku nak tunjuk adalah dia punya exhaust. Sebab exhaust tak ada masalah, tapi sebab dia adalah hybrid, okay,
aku tak rasa kau boleh tukar exhaust sesuka hati. Sebab sebagai sebuah hybrid, dia perlu charge dia punya bateri menggunakan engine tu. And masa aku idle je kereta ni, masa aku tak buat apa-apa kan, at some point dia randomly revving. Daripada tak ada apa-apa, kau tengah relax, kau tengah duduk kat traffic light ni kan, kau tiba-tiba dia revving tinggi. Padahal kau tengah main phone kan, masa kau tunggu green light hijau. Macam, so kau bayangkan kalau tiba-tiba kau rasa kau nak tukar Akrapovic pula dekat dalam Vios yang GRS ni. Kau tengah relax, kau tengah randomly main phone dekat traffic light, tiba-tiba ada kereta sebelah kau, kau tak nak buat apa-apa. Kereta sebelah kau tengok kau, tapi tiba-tiba kereta kau macam mana? Kau tak nak pun nak racing, tapi kereta ni meminta. Padahal niat salah. So untuk variant ni dia baru lagi, 2026 Toyota Vios Hybrid GR Sport HEV GRS. Panjang nama dia. Dia masuk dekat Malaysian market dalam Januari macam tu. Dia masuk sebagai 4th generation hybrid efficiency dengan Gazoo Racing punya DNA. Apa yang kau tengok dekat depan ni adalah Platinum White Pearl. And untuk Malaysia, White Pearl ni adalah antara putih yang paling senang jagalah. Sebab aku pakai Ivory White sebelum ni, and bos aku dia pakai Honda rasanya. Ivory White, Pearl White, senang betul tengok dia jaga. And berbeza dengan standard HEV yang biasa kau tengok, dia ada front bumper yang agresif. Lepas tu dia ada honeycomb grill, and then dia ada full functional punya aero kit. So benda yang kau nampak dekat bahagian depan ni, okay, kau tengok dekat splitter kanan ni, dia sebenarnya ada airflow and it's actually functional. Daripada putih tu dia ada black accent untuk GRS lah. Tinted kat sini memang datang untuk GRS, and then two-tone black roof. Aku nampak kat atas kan, kali hitam. Lepas tu dia ada 17-inch GR Sport alloy. Kau tengok kat depan ni. Sekejap aku nak buka, tunjuk kat korang engine dia. Jadi kan simple lah. Tahu je kat mana location dia. Kau dengar? Tiba-tiba dia random. Aku kat luar ni. So dia guna 1.5 liter 2NR VEX engine dengan 91 PS power dengan 121 Nm of torque. And then dia pair dengan electric motor 80 PS 141 Nm of torque. So dia punya total output tu bukannya ditambah macam tu, tapi 111 PS delivered through eCVT. So kau boleh nampak lah, location engine dia ni nampaknya sama je lah, tapi dia ada satu box yang nampak besar dekat bahagian kanan kita. And agak bising lah masa dia revving. Aduh. So dia ada fuel economy 3.6 liter 100 untuk 100 km. So 3.6 liter untuk 1 km tu memang rendah lah. And this is the real life punya consumption. Apa yang sebenarnya berbeza daripada model-model Vios yang sebelum ni, variant-variant sebelum ni, adalah sebenarnya dia punya interior. Dia upgrade dia punya interior untuk nampak lebih relevan, and so far dia ada 10.1 inches display audio yang cukup besar, datang dengan CarPlay. Okay, dia ada CarPlay. Aku rasa Android Auto pun mesti ada lah. Bukan tu je, dia ada 64 color ambient lighting, 7-inch digital instrument cluster dengan hybrid specific power display. Lepas tu kau boleh pilih untuk EV mode sahaja if you wanted to. And then banyak lah jajan-jajan safety features macam pre-collision warning, dia ada lane keep control, lane departure prevention, 6 airbag. And yang jarang aku nampak dekat dalam Toyota, 3D panoramic view monitor. Wah, 3D babe, 360. Obviously kau tahu banyak lah pasal Vios, sebab ini adalah model yang popular dekat Malaysia and model yang sought after. Aku dengar aku punya kawan-kawan aku punya salesman gaji 2,500, 2,000 pun dah cuba-cuba nak dapatkan Vios itself. Tapi kenapa this particular Vios tak popular macam variant Vios yang lain? Sebab harga dia yang tinggi. Bukanlah nak kata tinggi sangat, tapi untuk banding dengan variant yang lain, dia adalah antara yang paling tinggi. And tak semua orang perlukan that particular hybrid. Ada orang yang perlukan Vios sebab nak nama Vios sahaja. And ada model, aku rasa dalam harga RM90,000 dah ada. Sebab tu dia kurang sambutan daripada Vios model yang lain. Tapi ini antara Vios yang paling lengkap lah yang aku boleh cakap, sebab dia adalah the fullest of spec yang ada dekat Vios. And to be honest, kita yang dah tengok banyak sports car pun boleh nampak this is kind of sporty. And of course lah, Toyota itself di banyak variant-variant and model-model yang sporty yang ditawarkan dekat Malaysia ni.
Tapi ni pun dah cukup nice. Aku dah beberapa hari bawa Vios ni, aku nak bawa lagi. And mungkin kita nak pergi dekat Pantai Remis kot. Sebab alang-alang sebelum aku return kereta ni, aku nak bawa pergi Pantai Remis and bagi tahu korang apa feeling dia bila aku memandu dekat the normal road dekat Malaysia. The time of your life. Aku drive ke Pantai Remis ni masa orang nak pergi kerja tau. So aku punya yang lawan arus ni penuh dengan kereta lah, banyak jam lah. Aku boleh perasan lah tadi macam banyak kereta slow, kereta banyak. Make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the. Aku ni orang yang jarang berjalan hari Isnin, so aku tak tahulah sangat pasal keadaan Pantai Remis di pagi Isnin tau. Tak satu kedai pun buka. Aku rasa aku dah salah percaturan ni. Tapi tak apalah, Alang dah sampai. Oh, kau tengok. Smart kan? Cun babe. Okay, kejap aku nak tengok kedai kopi dekat tempat lain lah pula. Tempat aku biasa pergi pun tutup tu. Elliot, aku rasa memang ni bukan time dia lah. Tak apa. So aku ingat aku nak pergi ke utara lagi lah. Kita pergi lagi ke belah utara tu sebab okay lah, jujur lah, sebenarnya bawa Vios GRS time pagi Isnin ni agak nice lah. Dia cukup tenang. So aku rasa macam tak nak pula stop drive. Tak apa, aku drive ke atas lagi lah. Jom. Kosong. Zakirin, apakah beng sangat awak ni? Tempat random tapi aku makan lah. Makan Obviously pemanduan untuk Vios GRS ada feeling yang kita boleh expect untuk Vios lah, which is steering yang lebih keras dan juga acceleration yang lebih lembut lah. Especially untuk model, untuk variant ni, untuk variant hybrid, dia memang lebih lembut daripada the normal Vios itself lah, yang internal combustion. Probably sebab dia banyak assisted with electrical punya energy coming through kita punya transmission. Sebab tu dia boleh rasa that way lah. By far ergonomic untuk Vios ni, it's actually quite nice, quite thoughtful sebenarnya. Sebab kita punya tempat untuk kita letakkan siku kita pada bahagian kiri dan kanan adalah selari dan juga padded dengan leather. Jadi bila kita lepak, this is the position yang saya drive all this time. It's quite nice. Most of the thing dekat dalam ni is manual, tapi still ada adjustment lah. Kita boleh adjust kita punya steering atas dan bawah. Manual adjustment untuk kita punya kerusi. Satu je lah benda yang saya selalu mention, and benda ni memang dah jadi dekat banyak kereta pun. Kita punya lutut kiri sedikit sempit sebab kita tak tahu apa nak letak kat kaki kita. So macam ni je lah, kita punya lutut kita stay macam ni, depan ke belakang macam tu. Tapi it still tak boleh move kiri ke kanan as easy as benda lain. Mungkin sebab center console ni besar kot. So itu je lah. But still kalau kata nak lepak tu tak adalah rasa macam teruk sangat. Ni kita letak kita punya Pepsi. Dengan banyak leather dekat dalam interior kita, kita rasa premium lah duduk dekat dalam kereta ni while driving. Drive kat kawasan Kuala Selangor, Kelang ni rasa macam wah, best lah. Dia bukanlah nak kata happening sangat, saya cuma rasa cool sebab benda ni benda yang saya jarang buat. And saya teringat juga saya pilih jalan ni sebab all this time kalau kita nak review ke, nak pergi mana-mana ke, mesti ke arah Cameron Highland sana, Genting sana, review kat sana. Jadi macam yalah, ini pun Vios kan. So buat apa aku nak masuk kat Cameron tu. Minggu depan aku bawa GR86 baru aku naik Genting nanti kot. So benda-benda yang noticeable satu lagi dekat pemanduan kita adalah bila kita pandu, berbeza daripada kereta-kereta Toyota yang sebelum ni. Dia dah tak ada sangat steering punya kacau tu. Dia bagi fully control dah kat kita lah. Aku rasa ada je setting dia, tapi this is the default setting lah untuk this particular GRS. Mungkin sebab dia nak lebih sporty kot, sebab tu dia buat macam tu. But by far aku rasa this is okay lah. Sebab kalau yang control kau punya steering tu, aku jadi macam rimas. And brake wise, dia punya brake ni dia macam panjang.
kita kena macam tekan dalam sikit baru dia macam gradually getting stronger dekat kita punya brake itself. Sebab dia ada CarPlay wireless lagi, jadi dia macam mana pemanduan kita pada kereta-kereta yang ada CarPlay. So aku macam nice lah juga. Kita enjoy lah drive kereta ni. Overall dia tak ada bad thing sangat lah. Dia memang tak ada bad thing kecuali yang tu lah kena every time lah. Kalau kau dah lupa, kau kena tekan balik. Itu sahaja. So ini adalah review aku berkenaan GRS Vios Toyota 2026 Pearl White. Apa kau rasa pasal kereta ni? Komen dekat bawah. Korang boleh post video-video korang dekat harmon.my ataupun dekat Android Harmon ataupun dekat iOS Harmon. Jumpa lagi lepas ni. Bye bye.